Apabila melihat pokok-pokok yang kita tanam ni menjadi, hati pun memang berbunga-bunga dibuatnya. Inilah contoh pokok cili yang saya tanam. Pokoknya sihat dan buahnya merah menyala apabila sudah matang. Nak memetik buahnya pun terasa sayang. Kalau tak dipetik akan busuk pula. Inilah hakikatnya berkebun. Untuk tanaman pokok cili ni saya menggunakan baja bunga dan buah yang berwarna biru daripada Agro Farm. Pembajaan saya berikan seminggu sekali. Bunga dan buah yang terhasil memang cantik-cantik kawan-kawan. Puas hati menggunakan baja ini. Selepas masuk bulan yang ke-6, pokok cili ini sudah tidak produktif. Sudah sampai masanya pokok ini perlu saya gantikan dengan pokok yang baru. Selain pokok ini sudah tidak berbunga, ianya sudah juga diserang penyakit. Penyakit ini boleh berjangkit kepada pokok yang lain sekiranya ianya dibiarkan. Langkah penting yang perlu saya buat pada masa sekarang adalah musnahkan dan jauhkan pokok ini daripada pokok yang lain. Pokok yang terkena penyakit sebaiknya kita bakar. Bagi bekas tanam dan media tanam yang ada sekarang ni, saya akan suburkan semula sebelum digunakan untuk menanam. Saya sangat berpuas hati menanam pokok cili besar ni. Banyak juga hasil yang saya dapat. Stok cili di dapur saya sentiasa ada, tak pernah kurang.